perkembangan dramatik dalam arena politik sekali lagi dengan lebih banyak ketegangan antara kerajaan Israel dan Badan Kehakiman. Pertama, gabungan meluluskan undang-undang yang melarang penahanan pengelak kerahan tentera ultra-ortodoks. Kemudian, Mahkamah Tinggi membekukan larangan penahanan itu dan beberapa ahli politik gabungan memberitahu polis supaya tidak mematuhi Mahkamah Tinggi. Menteri Komunikasi Shlomo Kari berkata tiada sumber kuasa undang-undang untuk tindakan mahkamah seperti itu. Aryeh Deri, pengerusi Parti Adam Shas, juga mengkritik mahkamah, mengatakan para hakim telah mabuk dengan kuasa aktivisme kehakiman. Kini, pemimpin politik Haredi telah berulang kali menegaskan bahawa pelajar yeshiva tidak sepatutnya diwajibkan untuk berkhidmat dalam tentera dengan hujah bahawa mereka membawa nilai kepada negara melalui pengajian Taurat. Semua ini berlaku walaupun hakikatnya perkhidmatan tentera adalah wajib bagi lelaki pada usia tersebut dan para anggota simpanan dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah dalam sesetengah kes dipanggil beberapa kali untuk berkhidmat selama ratusan hari. Oleh itu, memang benar. Jadi, untuk mendapatkan lebih banyak pandangan adalah satu penghormatan untuk mengalu-alukan ke studio Ari Tartarka, pengarah bahasa Inggeris di Reboot Center dan editor surat berita It's Noon in Israel. Ari Tartarka, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami. Isu ini benar-benar menimbulkan kemarahan ramai. Dan ini menimbulkan persoalan apabila Mahkamah Tinggi membuat keputusan apabila pemimpin-pemimpin gabungan mengkritik Mahkamah Tinggi dan apabila orang ramai sedang menunggu jawapan mengenai keselamatan dan perlindungan mereka. Dan semakin ramai anggota simpanan kembali untuk melindungi negara. Bagaimana semua ini memberi manfaat kepada Benjamin Netanyahu? Saya rasa reaksi awal itu memang sangat wajar. Ini adalah satu tamparan kepada golongan yang sedang berkhidmat. Kepada semua orang yang telah menghabiskan lebih 500 hari mengorbankan mata pencarian mereka, masa bersama keluarga, malah kehidupan mereka sendiri demi berkhidmat untuk negara. Dan sekarang kita meluluskan undang-undang yang pada dasarnya menyamakan antara pengajian Taurat dan pengorbanan yang sangat diperlukan serta begitu besar yang mereka lakukan. Bila bercakap tentang Netanyahu, saya rasa memang jelas apa bentuk tawar-menawar yang dia buat di sini. Dia berjabat tangan dengan syaitan berkepala hitam dan berkata, kamu beri aku 3 bulan lagi kuasa dan aku akan beri kamu ini. Saya rasa memang jelas bahawa Netanyahu tidak percaya undang-undang ini akan bertahan apabila disemak oleh mahkamah. Saya rasa dia sebenarnya mempertaruhkan segalanya supaya apabila kita sampai ke pilihan raya yang kini secara rasmi dalam masa 3 bulan, orang ramai akan memaafkan dan melupakan. Faktor-faktor yang lebih besar akan memainkan peranan dan akhirnya dia mungkin berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk membentangkan hujahnya kepada orang ramai berbanding sekarang. IDF kekurangan ribuan askar pada masa ini, kebimbangan keselamatan masih berterusan. Adakah awak benar-benar fikir orang ramai akan memaafkan dan melupakan seperti yang awak katakan? Baiklah, kita hanya boleh berharap mereka tidak akan begitu. Saya rasa ini sekali lagi dan saya tidak gunakan perkataan ini dengan sewenang-wenangnya, ini adalah satu pengkhianatan. Ini adalah masa di mana gabungan itu memandang tepat ke wajah rakyat yang berkhidmat dan mereka hanya berkata, saya minta maaf tetapi kuasa mengatasi prinsip. Saya memuji ahli-ahli Knesset itu, termasuk Danny Luz, Shira Haskell serta Yuli Edelstein yang memutuskan bahawa prinsip lebih penting yang berkata, saya tidak sanggup meluluskan undang-undang ini. Ia jelas bertentangan dengan nilai saya dan kini sedang mencari laluan kerjaya alternatif. Dan bagi ahli-ahli lain dalam gabungan itu, saya pasti ramai antara mereka yang mungkin pernah berkhidmat dalam tentera, yang mempunyai rakan dan keluarga dalam tentera, yang asas penyokong mereka, asas pengundi mereka berkhidmat dalam tentera, sedang memujuk diri sendiri bahawa ini tidak mengapa. Ini hanya sementara. Semuanya demi kebaikan yang lebih besar. Dan apabila kita sampai ke sana, orang ramai akan memaafkan kita. Saya benar-benar berharap akan ada pertanggungjawaban dalam beberapa bulan lagi. Dan kita sebagai orang awam tidak semakin berpecah antara satu sama lain, tidak terlalu fokus pada perkara remeh, dan benar-benar mengambil berat tentang keselamatan, serta benar-benar mengambil berat tentang semua yang berkhidmat. Kerana malangnya, pada masa lalu, kita telah menunjukkan kepada diri kita sendiri bahawa politik pribadi yang remeh boleh menghalang perkara-perkara yang benar-benar diperlukan untuk Israel terus maju. Bercakap tentang pertanggungjawaban, siasatan terhadap apa yang berlaku pada 7 Oktober juga merupakan salah satu isu yang sedang memecah belahkan orang ramai sekarang.
Dari segi Suruhanjaya Siasatan Negara, Benjamin Netanyahu tidak mahu itu. Ceritakan kepada kami bagaimana perkara ini memberi kesan kepada orang ramai di negara ini sekarang. Kita sudah hampir 3 tahun sejak 7 Oktober dan orang ramai masih mahukan jawapan serta pertanggungjawaban. Sekarang, pertanggungjawaban adalah bahagian penting dalam semua bentuk pemerintahan. Dan memang jelas bahawa kita juga tahu daripada laporan dalaman di pejabat Netanyahu bahawa ada satu perkataan yang tidak boleh disebut di pejabat itu, iaitu tanggungjawab. Dan itu sangatlah malang. Saya rasa apabila kita melihat Suruhanjaya Siasatan Negara, ia bukanlah seperti yang diinginkan oleh pihak kerajaan dan juga bukan seperti yang diinginkan oleh pihak pembangkang. Kerana apa yang diinginkan oleh pembangkang, sekurang-kurangnya ramai di antara mereka, bukan sekadar pertanggungjawaban. Ia adalah untuk menyalahkan Netanyahu. Dan sudah tentu, beliau memikul sebahagiannya. Seperti semua orang yang menyumbang kepada konsep ketenteraan yang membawa kepada 7 Oktober, turut memikul sebahagian tanggungjawab. Tetapi ia juga bukan seperti apa yang Netanyahu mahukan, iaitu ia mengelak daripada menyentuh sensitiviti politik beliau. Jadi apa yang kita perlukan ialah satu suruhanjaya siasatan yang benar-benar akan diterima oleh orang ramai, bukan hanya diterima oleh satu pihak dan dianggap sebagai pemburuan ahli sihir oleh pihak yang lain. Apa yang saya ingin lihat ialah lebih ramai ahli Knesset bersatu, mungkin berunding seperti yang kami lakukan pada tahun 2005 dan berkata, baiklah, kita akan tubuhkan Suruhanjaya Siasatan Negara. Tetapi kami mahu orang-orang ini dalam panel tersebut dan boleh ada rundingan antara ahli Knesset supaya apabila kita mendapat keputusannya dan kemungkinan besar sebahagian tanggungjawab walaupun sukar untuk beliau terima akan jatuh kepada Netanyahu. Tetapi akhirnya ia akan diterima oleh orang ramai. Dan accountability bukan sahaja wujud dalam dunia politik yang abstrak, tetapi juga apabila semua orang merasakan bahawa semua orang mendapat layanan yang adil. Jadi jika kita hanya akan mempunyai accountability yang hanya bertanggungjawab untuk separuh daripada penduduk Israel, maka saya rasa itu sebenarnya tidak menjalankan peranan sebenar yang sepatutnya dimainkan oleh accountability. Untuk penjelasan, Benjamin Netanyahu menolak konsep Suruhanjaya Siasatan Negara itu dengan mengatakan bahawa ahli panel yang akan dipilih oleh Badan Kehakiman. Dan beliau percaya Badan Kehakiman berat sebelah terhadap dirinya. Hanya dari segi kejelasan, hujah-hujah berbeza mengenai isu yang sangat-sangat sensitif ini, iaitu tinjauan pendapat. Bagaimana keadaan beliau sekarang dan bagaimana pula dengan Gadi Eisenkot? Apa pendapat anda? Jadi untuk perkara ini, saya boleh sahaja memainkan semula rakaman diri saya minggu lepas kerana sejak beberapa bulan lalu, ia tidak berubah. Kita masih terperangkap pada angka yang sangat sukar itu yang membuat pihak pembangkang tidak dapat tidur malam dan membolehkan Netanyahu tidur lena, iaitu 58. Kita masih pada angka 58 dan nampaknya buat masa ini tiada sebarang kemungkinan untuk melepasi angka itu. Ada desas-desus tentang kemungkinan parti sayap kanan baharu yang mungkin dapat menambil beberapa kerusi daripada Netanyahu dan sekurang-kurangnya membuka peluang untuk parti itu menyertai pihak pembangkang. Kita perlu tunggu dan lihat sama ada orang-orang itu akan muncul. Buat masa ini, ia sebenarnya pihak pembangkang hanya menyusun semula barisan yang sama. Kita lihat Eisenkot meningkat kepada, saya percaya, 24 dalam tinjauan pendapat baru-baru ini, di mana beliau sudah melepasi Likud sebanyak 2 kerusi pada ketika ini. Tetapi, 2 kerusi tambahan itu kebanyakannya datang daripada Bennett. Ia bukan datang daripada Likud. Dan sudah tentu, jika pihak pembangkang mahu melihat majoriti mudah untuk pilihan raya tahun ini, ia perlu datang dari pihak lain, bukan hanya daripada Bennett sahaja. Akan ada banyak pergerakan, penggabungan dan manuver dalam beberapa bulan akan datang. Ari Tartarka, kami menghargai pandangan anda. Terima kasih banyak. Seperti biasa, kerana berada di studio bersama kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Dan sudah tentu, Hari Pilihan Raya 27 Oktober.